mak awak ni duduk marah-marah Imran. Tak, Mak sebenarnya... Sudahlah, kita ni kat bandar, bukan kat kampung. Jangan bawa perangai kampung kat sini. Israbot lah. Saya ada berita baik. Syarikat Datuk Idris nak melabur dalam syarikat saya. Syarikat Datuk Idris? Datuk Idris orang yang paling kaya tu ke? Dalam negara ni ada satu je syarikat Datuk Idris. Dia mesti nak ambil peluang melabur besar-besaran. Dia nak melabur 200 juta ringgit. Saya boleh guna dana ni untuk kembangkan syarikat saya. Maksudnya lepas ni kita akan hidup mewah? Ya, dengan pelaburan ni, keluarga kita akan masuk dalam golongan kelas atasan. Baguslah kalau macam tu. Datuk Idris dia tunaikan janji dia. Datuk Idris ada cakap dengan Mak tau. Dia nak buat pelaburan dekat syarikat Azman. Hey, Datuk Idris tu orang paling kaya dalam negara ni tau tak? Kau tak boleh nak acah macam kau kenal dia lah. Kau tu orang kampung je tau. Takkanlah je nak layan orang macam kau. Tak payah nak berangan lah. Kau kat sini main aku pampar muka kau biar kau sedar sikit.